Bismillahirrahmanirrahim. Ni Puan nak buat telur dada ya. Ada bawang dan cili, ada tepung gandum satu sudu makan, bancur dengan air sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama kita tak jumpa ya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada sahabat-sahabat semua, walau di mana pun berada ya, jauh dan dekat. Hari ni masak simple saja ya. Dah jemu dah makan ayam dengan daging. Kita masak cara kampung pula. Okey. Masukkan semua cili potong dan bawang potong tu ya. Masukkanlah tepung gandum yang dirancang tadi tu. Garam. Panaskan minyak dulu, masukkan telur yang dah dikacau rata tu. Agak-agak dah di bawah tu dah garing, ketepikan yang tebal tengah-tengah tu, supaya tak hanyut nanti. Nipiskanlah. Buat macam tu dengan sudet tu, biar dia jatuh ke bawah. Macam tu. Rajin-rajinlah tengok belah bawah ni ya, takut angin. Itulah api kena perlahan ya, jangan kuat sangat. Balikkan telur tu. Hancur pun tak apa, nak makan je pun. Dah siap telur dada. Ni Puan nak masak lemak putih, ada carrot sedikit, ada petola, ada kobis sedikit. Ada cili potong dan bawang potong. Ada santan, satu kotak kecil tu, setengah kotak kecil tu campur air bagi penuh bekas tu. Ikut suka masing-masing lah nak pekat macam mana. Tapi kalau sayur macam ni tak perlu pekat sangat. Masukkan bawang dan cili tu. Masukkan garam. Perasa. Dah mendidih, masukkan sayur tu semua. Dah pun siap. Ada sambal belacan ya. Ada ayam goreng. Dah siap makan. Dah siap masak, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dah lama tak buat video makan kan? Itu bulan puasa. Kalau dah habis raya, sedap makan yang masakan kampung macam ini. Jemu ayam dengan daging, tapi ayam tetap ada di rumah ni. Hari-hari ada ayam goreng. Dalam rumah ni memang hantu ayam semuanya. Ayam goreng kunyit, ayam goreng tepung. Okey, sampai sini dulu ya. Jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.